Bayangkan, bangun pagi, selak je lansir, semua putih. Morning guys. Pemandangan dari tingkap bilik kami di Snow Valley. Pagi dia ada ais. So kat sini kena tadah lap untuk ais. Dan kita pergi kat luar pula. Pemandangan pukul 8 pagi. Ni ada chili corn dekat entrance di sekitar homestay kami. Nampak tanggulu kat luar, cucuk kat luar. Matahari sudah menyinarkan cahaya. Sekitar kita gunung-gunung yang bersalji, tapi masih ada pokok-pokok lah, dia tak gondol. Sunyi ya guys. Semua orang duduk kat dalam rumah. Oh, dah bunyi muzik. Dia pasang muzik. Owner guest house ni pasang. Macam ni licin sikit Macam ni apa lagi. Jadi boleh main dekat tepi guest house ni. Dia ada kerusi tu, kita duduk, kita tolak-tolak dengan kayu. Boleh main kat kawasan licin ni, boleh main. Sana slide dia buat besar, panjang jugalah. Ini slide lebih menjunam. Dinding dia daripada binaan kayu. Tingkap ditutup lagi dengan plastik. Sejuk walaupun sekejap. Kita masuk dalam, sejuk. Inilah padahnya kalau keluar tak pakai proper layer. Hari ni kami tak rancang apa-apa aktiviti, just nak rehat saja di guest house. Jadi, alang-alang tu, saya dan Mas ambil peluang berpuasa di sini. Saja nak merasa pengalaman berpuasa di perantauan dan semasa permusafiran. Maghrib pun awal, pukul 4 petang. Jadi, tak lama pun kami berpuasa nanti. Suhu sekarang negatif 16 degree di Wuchang. Tadi, ahli guest house ni ajak kami keluar, nak bawa jalan-jalan sekitar kampung, maka kenalah bersiap. Masa ni, Saleh, Kak Na dan family pun join sekali. Orang Malaysia juga yang menginap di guest house yang sama. Jalan kaki je dari guest house. Guest house kita kat situ. Yang ada slide. Ni anti guest house yang akan bawa kita. Katanya dekat je, boleh jalan kaki. Kan bunyi pijak kaki. Nanti ni bawa bunga frozen. Okey, hentian pertama kami tengok rusa dan anjing. Rusa kutub.
Sekarang ni kami dah sampai di hujung kampung. Rupanya kat sini ada satu timpak kecil. Tu ada lembu liar kat atas. Kita tak tahulah liar ke orang bela. Itu frozen waterfall yang dia cakap. Ini longgokan jerami padi. Jerami jagung. Jagung punya batang tu dia longgok-longgokkan macam tu. Hai. Ni hao. Okey, kat timpak kampung ni ada mini tubing carousel sesuai lah untuk kanak-kanak. Lepas tu ada track untuk bermain snowboard. Siap ada escalator. Ada juga snow slide yang kami akan naik sekejap lagi. Ada snowmobile dan juga sesi bergambar bersama rusa yang kita tengok tadi. Ada tempat bergambar seperti di air terjun buatan ni. 1, 2. Saya rasa dekat sini pun ada aktiviti memancing ikan dalam air sebab ada kemah-kemah ni kan. Harga pakej dekat sini ada 3 peringkat iaitu 200 yuan, 300 yuan dan 400 yuan. Jadi boleh pilihlah ikut kesesuaian permainan yang kita nak main. Macam kami ni percuma je lah sebab akhir ni saja nak bawa jalan-jalan kat sini untuk bergambar kat waterfall. Mana tahu lepas tu acik-acik yang jaga kat sini suruh kami cuba juga naik slide pelampung ni pula. Disuruh kita cuba juga. Okey, Syed. Tengah berjalan ke puncak, nampak pula tempat rehat bersalji ni. Kagum betul saya dengan binaan diorang. Macam manalah dia buat bagi air membeku dekat sini ya. Tapi tak boleh lama-lama. Air dah memanggil-manggil ajak naik bukit. Macam inilah cara kami berkomunikasi. Kelakar kan? Okey je. 特殊场景已应急处理。一、拍照或跟拍需在安全区域进行，不得影响他人滑行。 Guys, penatnya guys. Nak naik bukit ni. Semua tak larat. Guys, kita nak naik lagi pelampung tinggi ni. Makcik-makcik kat belakang. Dia pun nak main juga. Oh, atuk tu kat depan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bagi yang suka adrenaline rush, saya recommend sangat korang cuba naik slide pelampung kat sini. Walau awalnya penat nak hiking, heret pelampung tu ke puncak, tapi bila slide turun memang seronok. At first, saya gayak sangat sampai pejam mata. Tapi bila dah tak menjunam, pelampung berantai tu bengkang-bengkok ke kiri dan ke kanan macam ular kena palu. Yang kelakarnya, ada part pelampung kami terputus rantaian gara-gara kasut Aminah ni tercabut. Kasutnya masih saya kepit, tapi tuannya terlepas. Kelakar betul. Aduh, Mas gaya gila. Tercabut kasut Mina. Akhirnya Ayi bawa kami ke sini juga. Family Kak Na dah balik dulu sebab driver sudah menunggu. Jadi hanya tinggal kami bertiga je lah sambung bergambar di bilik berais ni. Ni macam oh, nak rehat. Ni macam buatan lah. Dia letak bunga plastik ke, dahan pokok ke? Oh, dia nak ambilkan gambar untuk kita. Oh, okey. Kai. Nah, kau tengok makcik ni. Tolong jadi fotografer lagi. Okey, Mina pula. Mina duduk kat cahaya sana, bawah lawa. Kau tengok Kelang kabut dia jadi fotografer semua ni Fotografer tak berbayar kau.
Ni pandang Cik ni. Pandang Cik Mas. Pandang ke tepi. Puas bergambar, kami pun balik ke guest house. Tapi memandangkan baru pukul 10.30 pagi, kami decide nak naik kereta luncur kuda pula. Saja nak pusing-pusing sekeliling kampung. Cakap je dengan Ayi, dia carikan. Okey, kita akan naik kuda hari ini. Bayaran naik kuda ni 60 yuan, lebih kurang RM35 seorang. Kita lalu kampung-kampung kecil. Ini tak pasti ada orang ke tak. Nampak lembu dia besar-besar, sihat-sihat. Kulit dia tebal bulu. Haiwan di tempat sejuk. Okey, tepi-tepi kereta. Kuda tu berhentikan kita kat situ. So, kita kena jalan sendiri masuk ke dalam. Tumpang dia. Okey, ni nama tempatnya. Tak boleh baca saya. Tempat tu nama apa ni nak? View pukul 11.10 pagi. Ini kayu-kayu yang disusun kat sini. Okay, hari ni kita brisk walk dekat hutan salji. Nanti kita tengok berapa step kita hari ni. Kereta kuda berhentikan kita tadi dekat persimpangan jalan. Lepas tu dia suruh kita jalan je masuk kat dalam ni. Tak ada orang guys. Hanya ada lembu saja. Ya, itulah lembu itu. Itu bunyi lembu. Bunyi loceng. Assalamualaikum. Besar-besar guys lembu kat sini. Cantik lah awak. Ni lembu susu ke? Sekarang kita sedang menyusur jalan ni agak jauh guys. Tapi semakin kami ke dalam hutan, memang tak jumpa siapa-siapa. Hanya sekumpulan lembu dan beberapa biji kereta yang lalu lalang. Ada kat sini guys, ditulis papan tanda Longjiang Forest Industry. Kenapa? Dia perkataan tasik ni. Tasik ke Sungai? Ya, tulis. Guys, kita kembali ke pangkal simpang tadi. Kita bajak dia. Banyak jagung dia, stok jagung dia simpan. Setiap rumah ada. Setiap rumah. Selepas pakcik ni turunkan kami di guest house, kami rasa nak pusing-pusing lagi dan berjalan kaki di sekitar guest house ni. Suhu sekarang -7. Sedang jalan-jalan di sekitar kampung ni. Guest house kita kat depan sana. So kita jalan dekat belakang guest house. Ada banyak lagi guest house lain. View dekat storage jagung mereka. Itu jagung, sana jagung, sana jagung, everywhere jagung. Jalan punya jalan dan kadang-kadang kami sengaja menyusur tapak kaki orang sebelumnya. Tiba-tiba kami nampak satu formation air terjun di tepi sungai yang membeku. Apalagi teruslah kami ke sana untuk melihat dengan lebih dekat. Ni kita menyusur celah-celah rumah orang. Tengok boleh tak? Ni ladang jagung orang. Tengok guys. Gebu guys, gebu. This is gebu.
Saya tak pastilah ini air terjun buatan ke atau semula jadi, tapi nampak lebih natural berbanding air terjun beku kat timpak yang kami pergi pagi tadi. Formation ice crystal yang lebih dekat. Cuaca hari ini sangat cantik, matahari cerah, langit biru dan beberapa tumpukan awan. Saya rasa siapa yang ke Wusong Ling atau Bear Hill mesti seronok hari ini. Sudah puas bergambar dan menikmati keindahan air terjun beku ni, kami pun balik ke guest house sebab Aminah dah lapar. Saya minta dia tolong rendamkan RTE untuk kami buka juga sebelum dia sambung keluar bermain dengan Cik Mas. Saya kepenatan sangat dan tidur sekejap 15 minit. Tak sangka kami berjalan lebih 7 km hari ini bersamaan 10,000 step dalam keadaan berpuasa dan berpakaian winter attires yang berat. Bila badan dah segar sikit, saya pun turut join mereka bermain salji di luar sambil menanti waktu berbuka. Kita tengok Aminah buka. Jadi tak? Woohoo! Air tu pecah. Tekan. Mampatkan dia. Dia baru betul. Jadi kan dinosaur. Jangan jauh sangat. Okey, bolehlah. Okey guys, sekarang pukul 4 minit. Suhu negatif 7. Dah masuk maghrib. Dah masuk dah? Belum lagi. Okey guys, jom kita buka puasa. Kita buka puasa pukul 4. Dah masuk maghrib. Kita buka puasa awal. Cik Mas pun puasa. Alhamdulillah. Okey, menu berbuka kita hari ini dekat Snow Valley. Nasi goreng kampung RTE. Ini kita beli kat Shopee. Sambal garing kruk-kruk atim. Ini kita beli kat Shopee juga, serunding WFS. Air Ovaltine. Lepas tu ni lah nasi tulis. Kita beli apa ni? Kita ambil apa kita beli Mas? Tak ingat, Ocean Papa. Ini antara makanan lain yang kita bawa kat sini. Mana Cik Mas? Tunjuklah gambar. Cik Mas dah tabur. Ni kita dah tabur dengan atin punya tu. Sambal. Selesai berbuka dan solat, kami order jagung rebus dengan ahi. Setongkol 5 yuan. Terliur sebab asyik nampak stor penyimpanan jagung semasa jalan-jalan sekitar kampung tadi. Jadi teruja nak rasa jagung wucang ni macam mana. Agak liat sikit guys. Sebenarnya saya tak tahu nak explain macam mana. Mungkin juga sebab sudah agak suam. Bagi saya rasanya berbeza dengan yang di Malaysia. Dalamnya lembut, melekit macam pulut. Tapi luarnya agak keras dan liat. Sakit rahang saya mengunyah. Ni sudah bayar. Kat kafe ni pun ada jual makanan dan minuman ringan. Maggi, air gas, air mineral. Yang air tayau. Apa air apa? Tayau. Air tayau. Terus orange.
Buang air batu lah kat depan. Okey, nak minum air sejuk, kita gali lubang, tanam botol ni dulu. Okey, tinggalkan dalam 10 minit. Nanti kita datang balik. Berangin malam ni berangin. Pemandangan kita punya guest house pada waktu malam. Pukul 6 petang kan Mina? Mina, Ya. pukul berapa sekarang? 6 petang. 6 petang. 6 petang. Tapi dah macam pukul 8 atau 9 malam dekat sini. Oh, ada snowfall lah. Tapi tak lebat sangat. Dari arah mana snowfall ni? Mina, ada snowfall. Mana? Ni, terbang-terbang kat dalam kamera ni nampak? Ha, nampak? Alah. Tapi sikit je. Okey, kita minum air dulu. Dah sejuk. Kami dah buat bayaran untuk tempahan bas balik ke City esok. 80 yuan seorang. Ambil jam 12.30 hari sebab rasa pagi esok nak santai-santai je bersiap. Kalau sempat, bolehlah main salji lagi. Okey, untuk aktiviti malam terakhir kami di Snow Valley ni, saya beritahu Ahayi nak buat water splash. Guys, bawa ni. Guys, kalau nak buat water splash tu, kena bawa termos yang besar dan tupperware yang besar ni, gayung yang besar. Kalau kecil dia tak cukup air. Ini biasanya guest house dia bagi free. Macam guest house kami dia bagi free lah. Kalau you buat dekat Songhua River, dalam 50 yuan. Banyak kali jugalah saya dan Mas merebus air dan cuba buat aksi water splash ni. Tapi salji yang turun halus tadi makin lama makin lebat. Ditambah pula dengan angin sejuk yang makin kuat. Tak tahan berlama-lama di luar, apalagi terus kami lari masuk ke bilik, cari heater dan sambung rehat. Kadang-kadang kita tak perlu plan banyak pun. Cukup sekadar go with the flow dengan menikmati suasana dan momen tu sendiri. Tapi jujur memang best sangat pengalaman kami hari ini. Okeylah, setakat ini dulu perkongsian kami hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe tanda sokongan anda.